Tular di media sosial rakaman video memaparkan aksi kejar-mengejar antara polis dan sebuah kenderaan yang disyaki digunakan dalam kegiatan mencuri kabel pada awal pagi Ahad. Suspek dikatakan memecut laju bagi mengelak daripada ditahan sebelum bertindak meninggalkan kenderaan yang digunakan. Dalam rakaman itu juga, suspek dilihat dilanggar oleh kenderaan MPV polis, namun bangun semula dan terus melarikan diri sambil dikejar beberapa anggota polis. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Sentul, ACP Ahmad Sukarno Muhammad Zahari mengesahkan menerima laporan berhubung kejadian yang berlaku sekitar jam 3.45 pagi di Taman Rainbow Sentul sebelum berlarutan hingga ke Jalan Kuching. Menurut beliau, siasatan awal mendapati suspek cuba melarikan diri dengan memecut laju, namun akhirnya bertindak meninggalkan kenderaan yang digunakan setelah dikejar polis di lokasi kejadian. Hasil pemeriksaan ke atas kenderaan yang ditinggalkan menemui beberapa peralatan yang dipercayai digunakan untuk kegiatan mencuri kabel, katanya dalam satu kenyataan. Simakan mendapati kenderaan tersebut berdaftar atas nama sebuah syarikat penyewaan kenderaan, manakala usaha mengesan suspek masih giat dijalankan. Jatuh kat situ, lepas tu dia dah bangun dah. Kenapa ada budak kat situ bawa lari anak kau? Itu biar nampak tengah injet tu. Nampak tu Bi, kasihan Bi.